Jangan makan yang lain dulu. Nanti ni kembang. Menekan-nekan orang-orang Melaka ni suruh cari apa? Kedai sarapan dekat Melaka ni. 8272 Barakah Corner. Ni dia. Dekat area Kampung 8 tau. Jalan Pandan. Banyak juga menu-menu dia kat sini tau. Air-air dia pun ada macam-macam kat sini . Goreng-goreng panas pun ada. Macam-macam . Sabtu, Ahad, Isnin. Menu of the day ni dia ada asam pedas tinggi, asam pedas ikan pari. Hari Jumaat kau datang sini, kopi O free. Roti canai dengan dia punya asam pedas. Ikan teri ada, ikan pari ada. Garing kat luar, lembut kat dalam. Kena roti canai dengan asam pedas. Baru orang Melaka. Roti ni bila dah curang, kau kena makan cepat-cepat tau. Nanti dia kembang. Tu yang dia kata, tak sedap lah apalah. Nampak tak? Ada isi kat dalam dia tu. Sudah. Laksa Nyonya Maniac. Ini paling win sekali dengan 5 ekor udang dia kat atas ni. Ni mau kena dengan sambal dia. Baru rasa dia masuk, lepas tu dia collab. Mewah hidup bang dengan udang. Roti dengan kacang pul dia. Dah perah limau tu, dia punya rasa naik tu. Siapa cakap tak ada laksa kat sini? Laksa Pining ni ada kat Melaka. Kuah pekat bang. Penuh dengan isi ikan. Bismillah. Nasi lemak paru. Ni betul nasi lemak. Dengan timun dia, dengan kacang ikan bilis dia. Bismillah. Masam ada manis, ada masin dia. Sambal orang Melaka mesti nak kena ada belacan tau. Paru dia. Caramel macchiato. Masuk dalam list 8272 Barakah Corner. Dah tahu kan nak sarapan mana lepas ni? Abang dah sampai. Korang ni bila lagi?